Salam sejahtera dan selamat malam untuk penonton-penonton Gadget Clipper sekalian. Hari ini kita telah mendapat satu package baru, iaitu daripada ComfortServe 9 berhad yang mempunyai laman seseorangnya di Lelong. So hari ini kita akan cuba melakukan aktiviti unboxing Ainol Tornados. Ya, Ainol Tornados, bukan tornado sebab dia ada plural atau singular? Okey, plural. Ainol Tornados, S di belakang. Ainol Novo 7 Tornados yang telah dilancarkan pada bulan Jun. Saya ingat bulan Jun tahun 2012 ini. Satu tablet yang murah, rendah harganya, cuma RM298, termasuk kos pengantaran ke East Malaysia, ke Sabah dan Sarawak. So, tanpa membuang masa lagi, kita akan cuba membuka bungkusan yang mengandungi tablet Ainol Novo 7. Okay, Ainol Novo 7. So, inilah dia mereka bentuk pembungkusan daripada ComfortServe yang beralamat di Lelong. Nanti saya akan muat naik linknya, saya akan letak linknya di description. Okay. Tablet ini sangat berkuasa pada harganya, iaitu di dalamnya mempunyai 1 GHz Amlogic AML 8726 M3L processor, 1 GB DDR3 RAM dan 8 GB memori simpanan dalaman, serta mempunyai sistem pengoperasian Android 4.03 ICS, ya, ICS, Ice Cream Sandwich, tak boleh makan. ICS, sistem pengoperasian, mempunyai Wi-Fi, kamera 5 poin kapasitif, ya, 5 poin kapasitif. 5 poin kapasitif sangat diragui. Nanti saya akan cuba muat naik review lengkap tablet ini. Multi-touch screen 1080 pixel high definition, 3D game acceleration, mempunyai bateri, jangka hayat bateri yang lama dan juga boleh menyokong fungsi 3G modem. Okey, apa yang ComfortServe telah berikan set percuma didatangkan bersama-sama dengan tablet ini ialah satu wall charger, kabel pengecas USB wall charger, free, percuma, ya. Screen protector percuma. Female to male USB adapter pun percuma. Mini USB. Male to female, female to male ada 2, percuma. Satu Ainol earphone percuma. Ainol earphone pun percuma. Dan free pre-install 3D game, dokumen to go dan macam-macam. Okey, yang membanggakan saya tentang seller ni ialah mereka sangat-sangat cepat menghantar tablet ni, ya. Bahkan saya order hari Isnin dan hari ni hari Rabu. So, masa yang diperlukan hanya sehari saja untuk ke Sabah dan Sarawak. Bukan Semenanjung. Tanpa membuang masa lagi, kita bukalah kotaknya yang diliputi dengan form-form yang halus. Perhatikan ada sikit cacat celah, tapi tak apa, dia telah dibungkus dengan kemas. Cacat celah kepada pos laju, ya. Pos laju, sila ambil perhatian pos laju, jangan hancurkan barang kami. Okey, so kita membuka. Okey, jika dibandingkan dengan jenama-jenama tablet harga rendah yang lainnya, saya memberikan pujian juga kepada Ainol kerana berjaya membuat reka bentuk kotak yang amat cantik bagi setiap model. Okey, ya, Ainol keras juga ni. Okey, so Ainol Novo 7 Tornados, ya, Tornados 7 inci 800 kali 400 pixel. Dan tengoklah keindahan tablet ini sebelum saya membukanya. Dan saya akan membukanya. Kameraman, sila back up sedikit. Saya akan tunjukkan pada penonton-penonton bahawa apa yang terkandung di dalam. Kerasnya.
Okey, tak apa, keras. Cuba membuka daripada tepi. Harap-harap tak berlaku apa-apa kerosakan kepada tablet ni. Memandangkan kotak ni, kalau orang Sabah cakap sudah picak sedikit, ya, picak. Okey, saya boleh nampak tablet tersebut. Aha, tablet tersebut dirapi. Tengok ni, ada plastik lagi. So, tablet ni kita biarkan sekejap. Kita tengok aksesori yang didatangkan bersama dengan tablet ini. Pertama, anda akan mendapat buku panduan dalam bahasa, dalam bahasa apa? Bahasa Cina. Kalau anda boleh bahasa Cina, bahasa Mandarin pun satu nilai tambah kepada anda. Okey, bahasa Cina, tak ada English, tak ada Melayu, tak ada bahasa dusun. Dan seperti biasa, ini benda yang free lah. Wall charger, USB wall charger. No, ini bukan free. For export only ya. Okey. Dokumentasi resit pembelian. Tak perlu anda tengok. Warranty card yang tak berguna ni, warranty card. Anda memang confirm akan menggunakan warranty daripada ComfortServe. Okey, screen protector. Benda yang free gift daripada ComfortServe. Screen protector seperti biasa. Mini USB tu full USB. Okey, full USB, percuma juga. Dan lagi, ini apa benda ni? Ini tak tahulah, kuncung-kuncung tak tahu. Okey, so earphone i0 free. No, didatangkan khas bersama ni. Kita akan tengok lagi di dalamnya. Di dalam tidak apa-apa lagi ada di dalam. Okey. So kabel pengecas, berfungsi sebagai kabel pengecas dan kabel ke komputer. Dan ada wall charger. Tetapi wall charger, jangan silap, wall chargernya bukan 3-pin Malaysia. So anda kena menggunakan benda yang disupply bersama dengan tablet ini untuk mengecasnya. Sebab this is China and this is Malaysia 3-pin plug. Okay, put it here and cucuklah. Okay, so itu saja untuk aksesorinya. Saya ketepikan dahulu aksesorinya. Okay, so i0 adalah pembuat tablet. Mereka mula membuat, kalau tidak silap saya, i0 Paladin, mengeluarkan model i0 Paladin. Screen protector yang didatangkan percuma. This is percuma. i0 earphone percuma, tetapi saya rasa bukan percuma daripada ComfortServe, percuma daripada i0. Charger, kabel USB, mini USB to USB. Okey, dan kita tengoklah. Kita tengok tablet ini yang didatangkan bersama. Okey, cameraman sila berikan pandangan yang full kepada tablet ini. So, okey, bezel finish, brush finish, nampak brush finish. Dan seperti biasa saya tempah warna putih, jadi nampak warna putih. Nampak sangat tablet ni seperti tablet yang mahal. Kualitinya, bukan, maksud saya bukannya mahal, tapi kualitinya amat mengkagumkan saya dibandingkan dengan i0 Paladin, i0 Novo 7 Paladin. So, kita ada power button, volume rocker, tambah tolak dan tambah, serta button home atau rumah. Okey. Dan di sini ada benda kecil ni, ialah kamera kita, kamera. So di sebelah sini tidak apa-apa. Okey, ini warantinya. Waranti, jangan kacau, nanti tidak ada waranti. Sebelah sini pun tidak apa-apa. Okey, so di sebelah sini kita mempunyai 3.5 mm earphone jack. Ini mini USB, slot mini USB. Ini berkemungkinan reset button atau mikrofon. Saya kurang pasti, tapi kemungkinan besar reset button. Dan ini ialah USB, mini USB, kabel penyambungan ke komputer. Okey. So brush finish, warna putih di belakang.
speaker dan apa-apa saja yang anda perlu ketahui tentang tablet ini. Okay, so kita buat perbandingan antara tablet ini, perbandingan saiz. Pertama sekali saya ada Ainol Paladin. Cameraman boleh ya, cameraman. Ainol Paladin. So perbandingan saiznya amat ketara sebab Ainol Tornadoes lebih besar daripada Ainol Paladin in terms of size. So ketebalan, boleh nampak ketebalan. Okay, Tornadoes lebih besar daripada Paladin. Okay, dan panjang saya rasa. Mungkin juga Tornadoes, ya, Tornadoes melebihi. So dibandingkan dengan Zenithing C71 yang gedabak, ini warna putih juga dan warna putih juga sebelah sini. So memang ZT-Pad lah yang lebih besar. Okay, ZT-Pad perbandingannya. So saya akan membuat review, saya akan mencakupi review yang penuh untuk video untuk tablet Tornadoes ini. Dan silalah like video saya atau komen, dan sila subscribe jika anda mahu untuk mendapatkan review unboxing yang mostly unboxing tablet yang lebih banyak daripada saya yang akan saya lakukan selepas ini. Okay, terima kasih kerana menonton dan selamat sejahtera.